Ni live daripada DB. Okay, kita tanda nombor 1. Okay, ni live untuk pergi keluar, kita tanda nombor 2. Kita nak buat untuk DB nombor 2 dekat bahagian dapur ni dengan ruang tamu. Okay, DB nombor 2 ni, litar nombor 1 dia cover bahagian ni, bahagian laundry ni, litar cahaya. Okay, dia cover exhaust fan so, lampu downlight so. Okay, lepas tu lampu rendah floor ni. Lepas tu ni cover lampu dekat bawah awning ni. Ada 2 butir, kipas putih, awning 3 butir. Okay, untuk exhaust fan ni kita dah share dah, kerana nak tarik litar dia bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok video sebelumnya. Okay, sekarang ni kita dah ulur dekat bahagian ni, tubik ke litar dia. Okay, jadi kita nak bagi supply kabel live neutral dengan earth. Okay, jadi kita tarik lah. Okay, sorry kena tarik sana. Lepas tu sini tolak. Okay, kita tolak. Okay, sekejap dia masuk molek. Okay, tarik lagi 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 lagi. Okey, lagi. Okey, beres. Sekejap okey, untuk neutral dengan earth dia akan looping di point lah ni. Okay, untuk kabel live ni kita kena masuk lep air, terus pergi ke switch. Okay, yang ni kabel merah ni untuk bagi live, switch untuk lampu dengan kipas dekat bahagian luar. Kita dah tarik dah. Ni kita standby sini. Okey, yang ni kabel untuk kita tarik kabel live ni sebagai kabel pancing dia. Alhamdulillah, kita dah siap litar nombor 1 ni, kita cahaya. Okey, kita turun dah dekat bahagian DB. Okey, masuk dekat situ. Okey, yang neutral dengan earth tadi daripada DB, okay, dia mari sini. Okey, dia looping ke wire live tu, dia turun pergi sini. Ni live daripada DB. Okey, kita tanda nombor 1. Okay, ni live untuk pergi keluar, kita tanda nombor 2. Jadi ikut tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan faham tanda sebenarnya. Tanda kan, jadi tuan-tuan faham apa ni. Untuk memudahkan kerja fitting. Beres. Okey, nanti kita kena tutup lah tu. Lupa dia tu.